Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 perkara jika anda sentiasa menjaga dan mengamalkannya, Allah SAW akan menghilangkan kegelisahan anda, memudahkan urusan anda, mengampuni dosa anda, dan Allah akan membuka pintu-pintu rezeki serta kebaikan dalam hidup anda. Perkara pertama, banyakkanlah berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ia adalah sebab terbesar hilangnya kedukaan dan diampuni dosa. Perkara yang kedua, istighfar. Jadikanlah lidahmu sentiasa basah dengan beristighfar, iaitu memohon keampunan. Demi Allah yang Maha Agung, sesiapa yang melazimi istighfar, Allah akan menjadikan baginya kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Sesiapa yang melazimi istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah akan memberinya rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Perkara yang ketiga, amalkanlah zikir la haula wala quwwata illa billah, iaitu tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ucapkanlah kalimah ini dari lubuk hati anda yang paling dalam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.